Nak tanya, Roadtech model Y berapa setahun tuan? Okey, so kalau untuk model Y aku ni, kalau ikutkan waktu mula-mula aku beli tak kena bayar pun sebab masih lagi dapat insentif dari kerajaan. So bermula tahun ni baru aku start kena bayar. Kalau pasal Roadtech, kalau contoh macam kereta biasa, dia tengok berapa besar dia punya enjin. Lagi besar enjin, lagi mahal lah Roadtech dia. Kalau EV ni pula, dia tengok berapa dia punya power output dia. So biasanya bila power output lebih tinggi, maksudnya bateri dia lagi besar lah. So kebiasaannya kalau model-model yang long range, yang mana boleh pergi lebih jauh dengan bateri yang lebih besar, power yang lebih besar, yang itu akan kena Roadtech yang lebih tinggi lagi. So macam model Y aku ni, aku punya standard range. Biasa je, bukan long range dan juga dengan lebih kurang 255 kW, kena bayar Roadtech lebih kurang dalam RM425. Dan bagi aku, harga 425 tu satu penjimatan lah. Sebab dulu pun aku pakai kereta, enjin 2.2, itu pun nak kena bayar Roadtech saja, okay? Dekat RM800. So korang rasa macam mana? RM425 tu okey tak untuk dapatkan sebuah EV Tesla Model Y ni? Dan korang juga yang mana dah pakai EV ni kan, yang dah start bayar untuk Roadtech, cuba korang komen berapa harga Roadtech yang korang bayar.